Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali pagi di Sinar. Hari ini 26 hari bulan November 2025. Wow. Dah 26 hari bulan Pagi. Ke mana? Ujung bulan Dah ujung bulan. Dah ujung bulan ni. Okeylah, kita doakan agar anda dipermudahkan urusan lah sebab sekarang ni musim-musim hujan ni. Tapi alhamdulillah semalam tak hujan. Semalam tempat saya tak ada. Okey. Hujan. Tempat saya hujan. Oh. Dia ada berbeza-beza kat tempat lah. Hujan tak hujan. Tengok angin lah. Okey, yang penting sekali anda kena berhati-hati. Baik, kejap lagi kita mulakan dengan mutiara kata untuk anda pagi di Sinar. Muzik retro terbaik. Layan je. Baiklah, mutiara kata Silakan. Ini padat lah ni kan. Padat. Tapi mudah dipahami. Okey, cantik. Bunyi dia macam ini Dulu aku sering mengira mencintai itu soal memiliki. Kini aku tahu mencintai adalah soal menerima. Bahkan ketika yang kita cintai memilih jalan yang berbeza. Dulu kita fikir gitu, Im. Mencintai ini adalah memiliki tu kau dapat lah cinta tu. Dah confirm dah. Sebenarnya mencintai itu adalah soalnya menerima. Faham? Walaupun kita pilih jalan yang berbeza kan. Yelah, betul. Itulah. Padat. Tentang cinta kan? tu. Bila kita rasa macam memiliki tu, kita dapatlah cinta tu. Kan? Selalunya macam itulah fikiran kan. Betul. Rupanya menerima. Yelah. Tak dapat pun kau terima rupanya. Kan? Di sebaliknya berlaku pun kena terima jugalah. Maknanya walaupun tadi tu dia kata walaupun kau memilih jalan yang berbeza, tapi soalnya bila kau menerima tu, maknanya itu kau mencintai lah. Deep. Sampai yang kadang-kadang tak faham. Tak faham. Nak saya ulang. Nak ulang lagi? Betul tu. Menerima. Kalau kita mencintai tu kan, kita confirm ini aku punya ni kan. Tapi kalau dah berlaku sebaliknya pun, kita tetap menerima tu luas skop dia kan. Kadang-kadang kekurangan pasangan kau kena terima juga seadanya kalau kan. kita ambil angle pasangan lah kan. Bila kau menerima kekurangan dia, itu pun maksud mencintai. Kan. Kau harus bukan menerima bila juga. kau cinta tu kau mesti dapat tu, kira dah syarat untuk bercinta. Begitu. Dapat lah. Kalau aku pun kena bagi penerangan maksudnya. Memang tak faham. Nampaklah takkanlah sekonyo orang sebut siren ni sekonyo-konyo boleh faham, takkan aku tak. Okeylah, pagi ni Sinar muzik retro terbaik. Layan je. Okey je, walaupun tempat kau tak hujan, tapi ada kawasan-kawasan yang meningkat. Ni jumlah mangsa di Selangor meningkat kepada 2,910. Rasanya daripada 728 keluarga ni. Dengan 2 PPS baru yang dibuka. Sementara Perlis jumlah mangsa menurun menjadi 5,244 ni malam tadi. Ni baru update 2 jam yang lepas lah. Latest lah ni. Latest ni. Untuk Kedah, bilangan mangsa banjir dia ada penurunan 1,629 orang. Namun JPBN Kedah menjangka angka ni akan meningkat balik dengan pembukaan 2 PPS baru di Kota Star. Sebab lepas ni kalau ikutkan map dia, hujan akan datang lagi kan. So sedikit info tentang Kelantan pula, masa banjir berkurangan kepada 9,307 orang. Semalam tu saya cakap tu sebab dia berehat seketika lah. Kalau tak asal memang dia berterusan lah. Tak berhenti. Basah kan. Tadi tu pergi kerja tengok simen ada lembab-lembab sikit. Tak memang berlinang. Yelah, ada hujan tapi kenyang-kenyang lah kot. Yelah. Tapi itulah dia. Semalam kita ada call dengan cikgu yang berada di Perlis tentang adik-adik kita yang mengambil SPM. Terkesan juga dengan apa yang berlakunya banjir ni, Barim. Jadi kita doakan agar dipermudahkan urusan Okey. Itu berita kita hari ni. Pagi di Sinar muzik retro terbaik. Layan je. Okey, Ray. Ni game saya tak tengok, tapi dia mungkin akan ulas sikit nanti yang ni impian yang Johor Darul Takzir JDT untuk meneruskan rentak kemenangan ketiga berturut-turut dalam Liga Juara Asia Elite atau ACLE tidak kesampaian lah. Bila tewas 0-2 kepada kelab Australia Melbourne City di Stadium Melbourne Rectangular petang semalam. Tapi game ni saya tengok imbas him. Cuma keputusan tidak memihak JDT lah. Sebab dia kena gol awal pada minit ketiga tu. Minit ketiga awal lah. Minit ketiga alamak, itu ganggu tu kan. Jadi lepas tu daripada start tu memang JDT control game. Lepas tu bukanlah JDT control game. Game tu seimbang. Tapi memang nak buru gol penyamaan tu memang macam-macam cara, macam-macam halangan ni. Attack. Last saya pun tunggu ni masa tambah dah ada 4 minit kan. Ini dapat gol ni sedap ni. Sekali dalam masa 4 minit tu, minit ke-92 Melbourne tambah jaringan lah. Tapi semalam ketiadaan Arif Aiman memang dirasai lain. Sebab orang yang nak mengguncang Aceh kan tu tak ada.
Cuma semalam saya kalau pemain terbaik untuk JDT saya pilih kapten lah. Sebelum tu dia bukan kapten. Kapten sebelum tu Nakso. Tapi Nakso keluar, terus ambil ni Afiq. Afiq Fazail. Maestro lah Im. Kalau tengok dia memang style-style Iniesta, style Pirlo lah. Sedap bila dia dah jaga tengah tu sepenuhnya kan. Memang sedap dia main tap. Tapi itulah di saat masa tu kita ingat kan masa ni akan dapat gol kan. Masa mencemburui rupanya di saat kita attack tu kena. Yalah. Tapi best lah game tu best. Saya tengok game tu sebab saya memang tunggu. Sebab game 3 suku. Petang. Game main 3-4-5 tapi 3 suku kan dah ada dia punya ni kan. Ulasan. Jadi awal lah kan. Biasa itu time-time kita nak makan tengah hari. Jadi apa lagi sebelum tu makan dulu asam pedas pari. Kan? Jadi dah pedas-pedas tu buat TO padas santai layan kan. Santai di posisi Aim. Kan? Tengok kan game best. Padang cantik tapi pihak lawan JC macam Manchester City lah. Alamak. Macam Manchester City main pun boleh katakan memang yelah di Asia level tertinggi. Main semua memang body sizing semua jadi kelebihan lah. Betul. Robust jugalah main semua kan. Physical punya ni kan. Burn City Okey, keputusan tu menyaksikan Harimau Selatan kekal dengan 7 mata selepas mengarungi 5 perlawanan. Kalau tak semalam kalau menang di puncak liga. Burn City pun 9 mata ni. 9 mata sekarang. Di puncak liga tapi kekurangan dia lebih satu perlawanan. Kalau semalam menang. Okey. Baik, itu berita sukan kita pagi di sini muzik berita terbaik. Layan je. Baiklah Im. Ni kat Genting Im. Kalau tengok snow lah Im. Snow. Tapi bukan disebabkan cuaca lah. Snow kan, buatan lah. Buatan kan. Buih. So kalau budak-budak kecil ni dia terguja lah. Dia bukan kira buatan ke tidak kan. Sebab pengaruh TV tu kan. Kalau tengok cerita ni Mak Saleh kan ada snow kan. Kalau dia tengok cerita ni Frozen. Let it go. Adalah. Saya tempat yang lama saya tak pergi Genting lah. Rasanya dah lama tak pergi. Kalau belas tahun dah lain dah dia. Lain sangat. Dia punya Abang Rahim baru-baru ni kan pergi Genting. Outdoor. Pergi tengok konsert. Dah complete dah. Dah best dah. Ada jumpa salji ni? Tak ada belum lah. Tak ada. Ini dah dekat dalam Taman Tema ni. Tapi kalau salji yang saya memang ingat memang saya pergi Kyoto lah. Kau ingat kita pergi tu balik tu salji. Kita pergi hari tu balik je salji. Kan. Balik salji lah. Baik salji lah. Syok lah. Kita pergi tu pun batu. Yang itu kita pergi tu memang tempat snow kan. Memang salji punya tempat. Ni maksudnya turun macam air hujan ni. Ya tu. Itu Kyoto kita pergi kan. Kali balik dia cakap salji lah turun kat Kyoto. Aduh kan. Tapi saya ni kalau sejuk pun tak boleh sejuk sangat. Tak boleh sangat dia. Terbatas bergerak kan. Boleh demam. Tak boleh sejuk sangat. Tak boleh sejuk sangat. Saya kalau pakai berlapis. Ya tu. Kalau sampai sana tu lonjon memang ada dah tetap dah. Kan. Biar macam ada pegang badan. Kalau tak dia rasa macam loose lah kan. Lepas tu baru pakai baju. Dah pakai baju pakai jaket. Jaket pakai jaket. Jaket pun tak perasan. Dia atas dia ada lagi jaket. Dia tak tahu dia apa. Dia pun tak tahu. Jaket pertama tu dia tak tahu. Aku ni jaket sebab atas dia ada jaket. Lagi jaket lagi. Mana bagi tahu lah. Kau tak dia keliru. Pagoda lah untung dalam. Pagoda lah untung dalam. Bodoh lapis dia cover dia. Ada pakai pagoda tak? Pagoda tak pakai. Tak pakai pula. Saya pakai lonjon. Lonjon lah. Memang 4 lapis tu pun kadang-kadang sejuk juga. Tapi sebab kalau nak jalan memang nak kena selesa. Kalau tak beku lah. Ya tu. Menggigil lah. Ada budak kawan member kita nak belagak. Kita bila cakap tak ada. Dia buka ni. Dia buka jaket dia. Buka. Belagak dia. Okey lah. Itu dia. Kalau nak saksikan video tu boleh tengok dekat Himpunan Cerita Lawak. Pagi di Sinar, muzik data terbaik. Layan je. Imam Muda Ashraf, kawan keliru ni. Boleh jawab soalan kawan? Assalamualaikum, Mam. Apa hukum seorang yang mempercayai mimpi? Mimpi ni dia mainan tidur. Ahlam, mainan tidur. Mimpi satu je yang tak boleh tipu ni. Yang confirm mimpi tu betul. Mimpi apa? Mimpi Syakilah. Mimpi Syakilah. Tak. Ru'ya Nabi SAW fil manam. Ru'ya sahihah. Mimpi jumpa Nabi. Sebab syaitan tidak boleh untuk menyerupai Nabi. Nabi special. Okay. Ini kalau mimpi jumpa Nabi, confirm betul. Okay. Cuma mimpi yang lain-lain. Mimpi selain daripada Nabi. Mimpi apa? Kita pun tak tahu. Mimpi tu nampak bapa
bapak kita ke, family kita ke, kita tak tahu secara pasti dia betul ataupun tak betul. Dia ni betul ke tak betul, kita tak tahu. Siapa nak clarify benda tu betul? Walaupun ada ulama sebenarnya tahu, ulama nama Imam Ibn Sirin, dia ni pakar tafsir mimpi, ulama besar. Pakar tafsir mimpi. Dia boleh tafsir mimpi, tapi ilmu tafsir mimpi ni dia tidak secara jazam dan pasti. Dia hanya sekadar macam contoh ada orang datang bawa budak dalam mimpi, bawa baby nak serah budak pada kita. Okey, pernah dengar tak? Pernah. Okey, orang kata jangan ambil. Kenapa jangan ambil? Kerana biasanya itu nak bagi saka. Contoh ini biasa orang sebut. Okey, contoh. Adakah ini bukan dikategorikan satu dakwaan? Ya, dia hanya dakwaan semata-mata. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman orang yang selalu tafsir mimpi ni. Contohnya dia jumpa 2-3 kes dia ni jumpa mimpi begini, hantar baby begini, kena betul. Akhirnya dia letaklah satu ilmu. Itulah ilmu tafsir mimpi. Kalau kes mimpi macam ni biasanya begini akan jadi. Contohlah Abang Rahim, mimpi kencing dalam tandas dekat dalam mimpi kencing dalam tandas. Biasanya berlakunya apa dia? Bangun dah basah. Contohlah kan. Itu ilmu tu. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, kalau saya mimpi saya kencing dalam tandas tu macam mana? Oh, jangan kencing. Kalau kencing nanti besok basah atas silap. Sebab apa? Benda tu dah menjadi satu ilmu. Sebab dia punya responden tu terlalu ramai jawab benda yang sama. Akhirnya jadi akhirnya jadi ilmu. Cuma nak kata pasti siapa yang kencing dalam tidur tu, dalam tandas tu, waktu dalam mimpi tu, confirm akan kencing di dunia. Dia tidak boleh kata dengan confirm. Sama macam mimpi-mimpi yang lain, bapak datang ke, family datang ke. Walaupun ada ulama bincang, kalau orang tu datang pakai baju putih ataupun baju hijau, itu lambang orang itu sedang dalam keadaan selesa dekat sana. Walaupun ini ada ilmu, tetapi nak kata secara pasti confirm tak boleh. Kita cuma nampak isyarat-isyarat. Wallahualam apakah makna dia. Dia adalah syaitan ataupun gurauan semata-mata. Biasanya macam aku mimpi patut ular ni, mesti ada orang datang Minang. Tanda kan. Macam tu Ustaz. Tapi walau-walau tak pasti lah. Secara pasti tak boleh. Tapi kalau kata boleh jadi, dia jadi petunjuk yang biasa orang dengar, boleh jadi. Ya, betul. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Okey, tadi kita dengar kawan tanya Ustaz jawab ada soalan tentang mimpi lah kan. Kalau cakap pasal mimpi ni kadang-kadang kita boleh ingat sampai dia boleh menghantui kita lah. Dia macam mimpi yang kita takkan aku teringat mimpi aku tu dia macam tu kan. Tak boleh lupa mimpi tu kan. Tak boleh lupa. Abang Im ada mimpi macam tu, Im? Saya kalau mimpi melibatkan binatang buas lah. Saya pernah satu kali mimpi dia jalan macam pergi zoo lah kan. Okey. Tahu macam mana anak saya salah seorang tu jatuh dalam kandang rimau. Weish, takkah itu, Im? Ya betul. Dia macam mana tadi buat, lepas tu ada orang jatuh. Ada orang datang kat saya, dia panggil, Aiman dalam kandang rimau. Alamak. Mimpi tu buatkan saya satu hari tu saya macam menggigil-gigil lagi. Jadi trauma. Bila dia tengok dalam kandang rimau tu, dia macam saya cakap, panggil orang penjaga zoo ni, dah buat apa ni. Dia punya kelam kabut, dia punya risau tu. Kita nak terkejut tak berani. Memang lah. Tak berani walaupun dalam mimpi. Kalau saya tahu saya dalam mimpi pun saya tak berani nak terkejut nak. Biarpun saya tahu benda tu mimpi, saya takkan terkejutnya. Yalah. Bahaya kot. Lepas tu itu yang tak macam mana lah. Dia mimpi kan dia macam tak tentu rasa kan. Antara permainan kita lah. Lepas tu orang zoo tu dia masuk dulu sebelum rimau tu. Dia kata tak ada lah, ini bukan tempat ni. Dia kata rimau dah pindah, ni kita buat dekor. Tapi itulah orang tu rimau, orang jaga tempat tu. Asal orang tu DJ yang tak bagi tahu yang ni mimpi. Tak. Sebab dia pun tak nak lah macam aku terkejut terus. Dia pun mana dia main lah permainan tu dulu kan. Layan dulu baik. Tapi memang dia punya Yelah, orang dah panik. Saya bagi tahu. Pagi je lah tahu. Ini mimpi. Kan? Bangun je lah. Mimpi saya lain. Okay. Jadi setiap kali kalau pergi zoo, benda tu dia akan mengingatkan saya pada mimpi tu. Tengok rimau tu kan saya akan cakap. Saya akan cerita dengan anak saya. Man, apa-apa pernah mimpi kau masuk dalam kandang rimau. Sebab dia macam ceria lah. Kalau saya mimpi yang saya tak boleh lupa, itulah dia. Itulah dia. Mimpi anak saya jatuh dalam kandang rimau. Okey. Macam je? Macam mana je? Ada? Pernah? Saya awak pernah lah dulu mimpi yang saya dah pergi kerja. Rupanya hari tu saya tak kerja. Jadi itu memang saya teringat betul lah. Sebab yelah, kita kan ada kerja, ada gaji kan. Rupanya tak ada gaji lah itu. Saya dah mimpi. Dah kira kau datang, kira lah. Dah kira kau datang lah. Gaji tak potong. Mimpi. Ya, gaji tak potong. Tak, pasal dia datang. Sebab dia datang kan. Walaupun dalam mimpi. Tapi yang tak potong tu pun dalam mimpi lah.
Mimpi saya ni. Yelah, saya janganlah komen main. lah. Saya tak dapat maksudnya. Gaji tu tak dapat. Sebab kita mimpi macam kita dah sampai. Jadi yang buatkan teringat sebab tajuk hari ni mimpi yang anda ingat kan. Yang saya ingat tu lah tu sebab bila gaji tak dapat. Tu yang saya ingat tu. Tu yang teringat. Ingat tu macam aku kerja lah padahal. Aku kerja lah padahal. Rupanya mimpi lah pula. Padahal kat rumah. Kat rumah. Tapi memang macam betul. Iyalah, betul. Dah jalan berapa jam? Layan dah jalan berapa jam kerja tu? Sampai habis. Sampai habis. Rugilah gitu mimpi tu. Memang dia macam ada topik apa semua ada lah. Memang betul-betul macam kerja. Ada caller ada apa semua. Kalau saya punya mimpi takkan caller ada. Yelah tu. Betul. Caller siap ada. Dah borak layan je. Caller tak bagi tahu. Last kali. Bangun ni mimpi. Caller tak beritahu. Bangun ni mimpi. Macam tadi kan kau cakap dengan aku orang jaga zoo tak beritahu. Caller tak beritahu. mimpi ni. Tak, caller telefon bagi tahu topik. Kita ada topik. Kita bukan buka topik yang pasal mimpi tu. Kalau topik mimpi dia mungkin bagi tahu. Ni mimpi. Kita time tu topik apa tentang pengalaman apa tak. Itulah mimpi yang masih diingat sampai sekarang. Dah tak ingat dah. Dah tak ingat. Sebab tak potong. Bukan kalau saya ingat mesti saya tahu pasal topik orang tu call. Tak ingat topik je lah. Mimpi dia ingat. Mimpi ingat. Topik tak ingat. Topik tak ingat. Okay. Tak boleh bayar gaji lah. Tak penuh lah. Tak boleh. Sebab tak ingat Sebab tak ingat. Okey, anda boleh call kami 0395432000. Ceritakan mimpi anda yang teringat-ingat sampai sekarang lah. Tak lupa lah. Tapi untuk for safety lah. Ni saya kerja ni kan. Yang ni kerja kan. Ni mimpi je. Bangun. Sebenarnya. Bangun je. Bangun. Ya betul. Agak lah. Macam itulah punya mimpi ni. Aku nak datang je kawan dah. Dia kata tak, dia kerja. Macam real kan kita orang. Punya mimpi. Ni mimpi ni. Aduh, tu lah. Itu bukan apa. Takkanlah air dah surut cepat kan. Tu dia cakap ni mimpi. Tak. Tak. Ini betul. Ini betul kan? Dalam mimpi mulut tak jahat macam ni. Kalau mulut macam ni memang betul lah. Ini kerja. Kalau mimpi tak jahat ni. Kalau tak jahat. Kalau mulut macam ni memang betul lah. Sebab saya tu fikir. Betul lah ni, betul. Tak. Mimpi, kalau mimpi tak mulut macam ni. Ini betul, Kalau mulut macam ni betul lah. Semalam dia tanya caller, Umar Bahim tu hari ni. Nak pastikan. Ni bukan mimpi. Takkanlah surut tangan air. Betul. Kalau mulut macam ni betul lah. Jangan kalau okey, call kami pagi di sini moderator terbaik layan je. Okey, topik meja bulat kita hari ni cerita pasal mimpi anda yang sampai sekarang anda teringat-ingat lagi. Okey, kita ada Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mat, kuat mimpi ni Pak? Tak adalah, biasa je. Biasalah. Mimpi adalah permainan tidur. Mimpi tapi mimpi awak apa? Saya mimpi tahun 1996. Masa tu saya mimpi saya gagal semua subjek SPPM lah. Ngerinya. Masuk sampai mimpi. Realitinya Alhamdulillah saya dapat semua 5 prinsipal. Wow. Dia sebaliknya lah Ada orang cakap mimpi kan terbalik. Balik. Apa yang menyebabkan awak sampai mimpi macam tu, Mat? Study tu. Fikir berlebihan kot. Sebab masa saya tingkatan 6 tu, dari 6 rendah sampai 6 atas, semua exam semua saya dapat fail. Maknanya dah reality dululah baru mimpi Percubaan. Masa saya 6 rendah, saya memang tak belajar lah. Macam kata orang tu, ada macam enjoy. Enjoy lah. Kata orang dah masuk pra-university kan tahun tu. Memang enjoy lah. Memang saya tak belajar habis lah. Oh ya ke? Macam tu lah. So lepas dapat mimpi tu, kesan dia awak belajar betul-betul? Tak. Sebelum tu, itu yang realnya. Tak. Lepas yang mimpi kata tak apa. Gagal semua tu. Masa dah habis tu, dah dapat result tu. Alhamdulillah lah. Lepas tu dapat offer belajar. Belajar pun biasa-biasa je. Kira mimpi awak tak ada impact apa-apa lah sebenarnya. Ya, tapi pada saya itulah dia macam satu macam wake up call lah. Tamparan macam okey nak buat sesuatu ni kena sungguh-sungguh lah macam tu. Yalah betul. Mimpi itulah kesan daripada mimpi tu. Kesan mimpi tu. Itu masuk tadi tu. Lepas daripada mimpi tu baru awak belajar bersungguh-sungguh apa semua kan. Tak juga. Betul. Awak tak dalam mimpi lagi ni kan. Mat, bangun, jangan mimpi. Jangan mimpi, Mat, bangun, Mat. Tapi Alhamdulillah lah, sebab mimpi tu dia impact saya. Saya untuk semangat belajar tu sampai umur sekarang pun inilah masih. Kesan tadi tu. Ini yang kita cari ni sebenarnya. Jawapan tadi macam awak tak jawab. Bila awak dah jawab 2 kali pula awak jawab. Okey, Mat, terima kasih.
Tahniah lah untuk awak. Tahniah. Ni mimpi ni rasa ni Mamai ni. Salam. Waalaikumsalam. Masih lagi mimpi ni. Tadi kan impact daripada mimpi tu apa dia dapat kan? Tapi tak. Lepas tu bila dah jawab 2 kali. Dia masih dalam mimpi. Okey, call kami lagi 0395432000. Cerita mimpi anda yang tak dapat anda lupa sampai sekarang. Kocak-kocak dia boting, Man. Pagi di sini Muzik Data terbaik. Okey, seterusnya pasal mimpi kita ada Farah. Kita mimpi Farah macam mana? Orang banyak mimpi ni orang kuat tidur. Saya pernah mimpi pasal satu hari pasal tsunami. Okey. Waktu tu tengok TikTok kot pasal tsunami yang datang macam tu kan. Duk tengok malam tu tak tahulah kenapa masuk dalam mimpi tu. Biasa kalau nak tidur kita tengok benda tu kadang-kadang memang terbawa dalam tidur. Yelah dia terbawa dalam mimpi. So dalam mimpi tu macam mana keadaan tsunami tu? Awak ada terlibat dalam tu juga ah? Saya ada dalam tu. Anak pun ada dalam tu. Family kita ada dalam tu. Jadi macam, ya Allah, waktu tu rasa macam terkapai-kapai lah. Tak bernafas. Gerinya. Itu sebab tu kalau nak tidur jangan main phone. Sebab dia akan dia akan masuk dalam last kali apa yang kita buat. Orang pergi tengok tu lah. Macam tu pula Tapi rasa bersyukur lah. Bila bangun selamat tu rasa bersyukur lah tu tapi masalahnya satu lah. Bangun-bangun tergolek kat bawah. Maknanya impact tsunami tu lah. Tak, terkejut tu buat apa lah. Terkejut tu. Betul. Katil tinggi. Katil boleh tahan lah. Nasib baik tak mimpi main bapa anjal ke apa Kalau tidak lagi tinggi lompat tu Itulah. Mimpi hantu lah. Pernah. Pernah juga mimpi hantu Macam-macam Kerap ke mimpi? Kerap ke mimpi ngeri tu? Ya, kerap jugalah. Saya kerap mimpi yang pelik-pelik. Apa yang pelik tu? Bahaya tu. Macam anak kena ambil dalam perut. Saya kerap agak mimpi macam tu. Pernah ada mimpi macam tu saya memang kerap mimpi-mimpi yang pelik-pelik. Sebelum tidur baca doa tak semua? Bacalah. Dah lah, hentilah sebelum tidur main telefon. Okey. Kau macam-macam awak mimpi nanti. Boleh baca-baca doa sebelum tidur tu kan. Okey Farah, terima kasih banyak. Basuh kaki. Okey. Assalamualaikum. Okey, itu cerita Farah pasal mimpi dia. Tua-tua pun macam Rim cakap tadi tu lah. Kalau tidur basuh kaki kan. Betul sebelum tidur lah. Betul. Baca doa sikit. Tapi betul je kalau kadang kita tak basuh kaki je, memang mimpi rimau datang lah. Pernah ada. Pasal tak basuh kaki lah tu. Memang betul. Mimpi rimau tu dulu. Kau basuh kaki kan mimpi rimau kan. Mimpi rimau. Memang spesifik mimpi rimau memang basuh kaki. Kalau tangan bau singa. Okey, kau kami lagi 0395432000. Pagi di sini Muzik Data terbaik. Layan je. Kita bercakap pasal mimpi yang kita ingat sampai sekarang ni kan. Kita ada Nur. Assalamualaikum Nur. Hello. Waalaikumsalam. Okey, mimpi saya ni berkaitan dengan petanda kan. Selalu kita tahu bila mimpi ni dia bukan saja kadang mainan tidur tapi dia petanda juga. Jadi saya ada macam rintisan beberapa mimpi lah. Tapi yang mimpi saya paling ingat adalah satu malam tu saya mimpi saya berlari dalam satu kawasan macam hutan tau. Dia bila mimpi ni kita macam real tau. Dah sepenat semua dan saya end up ke satu waterfall. Kena kejar ke apa tu? Ya, mungkin macam kita dikejar oleh sesuatu yang kita tak tahu apa. Bila saya sampai di waterfall tu, saya nampak ada seekor ular hitam yang sangat besar. Ular? Dia melengkar ular hitam besar dan ada seorang lelaki di tengah-tengah ular tu. Dia tengah bersilat dan dipandang. Dia tak cakap apa-apa, dia cuma pandang. Tapi pada pandangan kita, saya dapat macam, dia cakap macam, kau aku punya. Walaupun pun jadi kau aku punya. Macam tu. Time tu dah kahwin lah? Masa tu saya zaman tu 2005 tengah belajar kat zaman you lagi. Belum kahwin lah? Belum. Tapi masa tu lepas je mimpi tu dapat perkabaran yang kita orang satu family masa tu mak lah kat kampung tengah berubat. Ada orang hantar. So kami saya dinasihatkan untuk balik jugalah. Bila cek balik rupanya ada juga, kena juga. Itu awak mimpi tu. Tapi awak dapat mimpi tu awak dapat mimpi. Saya tanya dia rintisan tu banyak sebelum tu mimpi ular patuk semua banyak ular kan bila kalau kita mimpi haiwan berbisa kita kena kejar jatuh dari tempat tinggi semua tu adalah petanda-petanda. Tapi sebab kita ni tak tahu dan kita pun tak fikir benda-benda macam tu. Jadi bila mak kena, mak dah sakit, mak suruh ustaz suruh balik sebab kita berubat di Darul Syifa. Satu family kena rupanya. Tapi yang mimpi macam awak ni family lain ada juga.
Betul, sebabnya Ustaz kata bila dicek-cek semua, dia kata saya boleh terus sebab kebetulan masa dulu saya belajar silat dan kita ada pergi berkemah di Gunung Ledang. Masa saya kan kita naik panjat air terjun tu, dekat air terjun tu saya macam ada lemas dan ada sesuatu yang selamatkan saya, tolak saya ke atas mula, dan dia kata dia claim itu adalah dia dan saya berhutang nyawa dengan dia sebab tu dia kata saya dia punya. Oi, sama macam tu sekali. Betul tu. Kalau kata logik kan kita macam tak percaya benda-benda macam tu kan. Tapi yelah kan Allah yang alami je tahu Betul. Lama juga kami berubat dulu memang struggle, tapi alhamdulillah. Sekarang macam mana Farah? Sekarang alhamdulillah dah berubat, dah okey semua alhamdulillah. Tapi memang ambil masa dalam 5-6 tahun juga, memang merata lah berubat sana sini. So mak yang sakit tu macam mana keadaan dia masa tu? Lepas tu okey? Mak dia mula sakit tu lutut, dia serang lutut mak. Memang sampai pergi operate semua, tapi doktor kata bawa baliklah, ini bukan yang yang modern punya, dia kata pergi berubat tradisional. Itu punca kami berubat tu, bawa mak berubat tu. 5-6 tahun juga lama dia memang ambil masa yang lama jugalah sebab benda tu dia berkait-kait macam tu kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah izin Allah dah okey dah semua dah. Alhamdulillah semua dah okey. Dah tak ada datangin lagi mimpi yang macam tu lah, mimpi yang ular ke apa. Alhamdulillah dah tak ada dah semua. Itulah dia. Okey terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian. Alright, okey, terima kasih jaga diri baik dia. Okey, insya-Allah doakan kami di sini. Amin. Okey, keluarga berada dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Itulah dia. Kadang-kadang mimpi ni macam ada nak bagi petanda. Selamat kalau mimpi macam ular apa semua kan. Okey lah. Kejap lagi dalam jam seterusnya kita ada borak jam 8 pula. Okey, pagi di sini music terbaik. Layan je. Okey, kita dah masuk jam 8. Nampaknya alhamdulillah cuaca kat tempat kami ni ada matahari cerah lah. Dah mula dah terang kan. Betul. Sebelum ni dia nampak macam malap je, gelap je kan. Saya dekat kawasan Seri Muda tu ni, kalau nak tahu arah saya dah naik, dulu dah ada bagi siren. Sekarang tak payah. Tengok kereta dah keluar atas ya. Dah penuh dah. Dah penuh dekat tempat saya, dekat pasar raya nak masuk rumah. Dah penuh dah jadi jalan satu ala dah. Sebab kereta kiri kanan dah letak. Yelah, dia orang cari tempat tinggi lah. Sebab pengalaman sebelum ni dah mengajar dia orang. Dia tak perlu tunggu. Kalau hujan lebat dalam 20 minit apa semua, dia tak berhenti dah. Tak perlu, walaupun jangan nyai, dia dah start lagi kereta. Tapi Abang Rahim cakap rumah Abang Rahim naik air macam mana Rahim? Okay lah. Jalan je lah. Jalan nak keluar tak boleh. Boleh keluar tapi lambat sikit. Lambat habis, tak lambat. Cakap tak boleh keluar je lah kot. Tak, keadaan dia lah. Belum jaga. Dia boleh cakap boleh keluar. Boleh keluar lambat sikit. Dia dah terlepas tu. Nak tunggu geda. Yelah. Semalam geda 11.30. Lambat. Tu lambat tu. Memang tak lagi kerja lah tu. Itu pun kau dah tahu. Dah 10 lah. Pukul 10 lah dah geda. 11.30. Rumah aku bukan rumah kau. Sebab ada caller cerita. Sebab ada blok. Lepas tak boleh nak keluar. Bomba apa semua, cepam semua dah standby lah. Yalah. Tapi kat Shah Alam dia kalau hujan lebat apa semua dia bunyi siren kan. Sebab dia dekat dengan sungai tu kan. Ya. Seri Muda tu kan ada suatu sungai. Paras air naik, dia ada letak je. Paras air naik bahaya je. Bunyi. Orang dah tahu dah. Itulah dia. Baiklah, kejap lagi kita buka topik borak jam 8 lah. Pagi di sini. Jangan apa-apa ni. Kau rasa ada goyang bibir kau. Relax lah. Kau nak tutup lah tu. Saya terfikir je. Terfikir. Fikir kau simpan je lah fikir kau. Okey. Kita kat sekejap lagi. Sebab dia balik boleh. Balik bila? Yelah, lepas kita ngetel tu balik tak. Belum parah. Air belum naik Belum parah lagi. Belum. Dia tak faham lah sistem Dia ingat terus macam tu. Dia tak faham. Dia bukan kepala air. Dia hujan. Kau ni buat abang imbaran lah. Sabar. Saya gol CCB yang kau ni. Okey lah, pagi di sinar muzik dia terbaik. Layan je. Baiklah, kalau ikut kanan dekat rumah ada mak ayah masa kecil tu kan. Kita kan selalu kan ditegur oleh, kadang kita takut dengan ayah, kadang kita takut dengan mak ke ibu kan. Betul. Tapi kalau kat rumah saya memang takut dengan bapak saya. Dulu lagi pun dah takut dengan bapak saya. Bapak kalau cakap panggil nama je cukup. Tapi ada setengah keluarga dia takut dengan mak. Selalu ayah yang mujuk. Dah lah. Ayah yang lagi lembut. Tapi kalau kat rumah saya dengan anak saya, wife saya lagi garang daripada saya. Saya tukang itu sabar takut. Ada macam tu. Sebab apa? Itu pun siapa kau tengah goda kan? Apa? Dengan kongkong kena marah. Jadi sebelum apa-apa hal very relax. Jangan masa campur.
rumah marah anak jangan campur ni. Biar jangan kongkong sekali. Takut kena kepihan. Apa saya salah apa kan? Awak pun sama. Tapi saya kalau ambil angle garang ni memang bapak saya lebih garang. Bapak sebab cerita lebih garang bapak lah. Betul lah. Tapi bila dah besar-besar ni dia lebih cool lah, lebih tenang. Dia lebih pada macam kawan. Kita jadi lebih rapat dengan bapak kan. Betul. Sebab ingat balik apa yang dibuat apa semua kan, pengorbanan dia tu. Dulu garang. Jangan buat pasal. Betul. Tapi alhamdulillah izin Allah disebabkan kegarangan dia itu, sebab kegarangan dia tu, hari ni kita macam inilah. Kita agak bukanlah baik, tapi memang jadi orang lah. Ingatlah nak buat sesuatu tu beringat. Terketip sikit lah kata orang tu. Terketip sikit lah. Dia tak boleh langgar sebarang lah. Kan? Sebab kita tahu, ini kalau bapak aku tahu ni baik tu tak baik lah. Yalah, tapi betul. Memang nak buat satu benda tu memang kena fikir dia dah disediakan tapak yang kuat untuk kita. Dia tahu dah ni kau jangan buat, ini kau fikir dulu. Itulah kan. Bapak saya dulu Cik Mak Syah Hashim ni dia pantang sikit. Tali pinggang baik kali tukar lah tu. Tapi yang bestnya mak kita akan ambil kesempatan. Aku beritahu bapak kau. Ya. Tak nak jangan. Tapi saya pernah dulu satu ketika kita ni nakal, memang padan muka lah kan. Bila bapak saya dah pukul, mak saya bagi support system lah pada bapak saya. Support system maksudnya bagi sokongan moral. Maknanya jangan berhenti bah. Dia pukul lagi bah. Dia pun geram. Dia geram. Apa ni dia kumpul-kumpul. Sebab dengan mak kita masih boleh nanti bapak kau, nanti abah tahu kan tahulah tahu. Jadi masa bila abah saya dah ni kan, dah jalan kerja, mak saya bukanlah dia sorak, tapi dia memang macam dah lah mak dah kan. Mak saya bagi sokongan. Hari tu bah dia gini tambah lagi. Kan pasal bapak saya tu macam tapi bila dia dapat input baru, dia hari tu ni baru punya. Kena lagi. Yelah. Tapi memang lansam jadi kita ni takut sikit lagi, takut lah kita. Ibu ni kan, ibu saya lah, dia memang dia diam, dia tak ada macam marah apa semua kan. Tapi jangan buat dia marah. Tapi kalau sekali dia marah, itu saya bergaduh dengan alung saya kan, abang saya, pasal raket badminton kan, dia ambil, dia patah macam ni. Dah dulu jangan main. Dia macam tu. Terus macam tu je. Macam tu dia tak ada macam, dah lah bagilah abang kau. Tak ada. Ambil patah. Maknanya dia dah sabar. Tapi dia memang suruh diam, kau tak diam. Mak ni sifat dia memang macam tu. Macam tu. Kompol lemak. Kompol lemak kan, macam okey tak apa, hari ni tak apa, besok tak apa. Tapi bila dia dah marah, dikumpulkan. Bila bapak dah mengamuk, dia tinggal nak lapor lah. Tinggal nak lapor, dia tambah lagi. Baca report card je lah. Dah mak, dah ini dah teruk ni mak. Hari tu masa last kali. Dah lah. Kita macam gitulah. Tapi setiap keluarga macam cerita lah. Kita cerita tadi lah, berbeza-beza. Ada orang lebih takut dengan mak, ada orang lebih takut dengan bapak. Bapak pula yang mereda kan je. Ada macam memang aku, ada bapak yang mereda kan. Dah lah budak tu ada kau dah ni mak kau tahu kan apa. Bapak dia yang mereda kan. Dia lagi macam boleh settle down dengan bapak kan. Okey, sama ada mak atau bapak kan, yang lebih garang. Yang lebih garang, yang anda takut tu kan. Anda boleh call kami 0395432000. Dia garang kenapa okey. Baik, pagi di sini music itu terbaik, layan je. Okey, topik borak jalapan hari ni kita bercakap pasal dalam satu family, dalam keluarga anda takut dengan mak ke atau ayah yang siapa lagi bergarang ni? Baik, kita ada Aida. Assalamualaikum Aida. Salam. Hai, saya Korea Ibrahim je. Okey lah, antara mak dan ayah, siapa yang lebih garang? Kalau saya garang tu tak arwah abang lah. Arwah abang ni jenis tegas. 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 Saya alhamdulillah, actually saya dengan adik tu saya tak pernah lah dengan adik tu, sebab mungkin bila kita orang ni dah membesar, arwah abah ni dia dah, orang kata dia pun dah makin tua, so dia dah cool down. Tapi kalau dia dengan cerita kakak-kakak, abang-abang yang atas ni, memang pernah kena lah dia orang. Itu normal lah kan. Arwah abah ni satu je, kita jangan tipu dia. Dia selalunya dia limit 3 kali je dia tanya. Kalau betul, cakap betul. So okey je. Kalau macam dululah, kalau dengar abang-abang ceritakan, dia kata abah jangan 3 kali. Kalau kali ketiga tu kau still lagi tipu, kau habis. Cakap itu. Dia macam password bank 3 kali tak boleh. Kad kena telan lah. Kad kena telan. Tapi pernah tak akibat awak, punca awak, tapi ada balik lain yang kena? Setakat ni tak adalah. Sebab macam saya cakap lah, sebab bila kita orang membesar ni, abah ni dia dah slow dah. Arwah lepas tu lepas tu kita orang pun bila dah besar, arwah pun dah tak ada kan. Maksudnya dah tahun ni masuk ke 19, tahun ke 19 arwah dah tak ada. So jadi
Tapi banyak cerita-cerita kakak-kakak lah. Tapi kalau masa sepanjang saya ada tu, arwah ni dia tegas. Kalau yang dia tak suka tu, dia akan cakap macam tu lah. Kalau tak ada, maksudnya tak boleh panggil awak punca. Biasa kalau apa-apa, adik-beradik, kalau ada orang lain kena, kau ni punca. Kau punya pasal aku kena. Tu dah adik-beradik ada orang panggil punca. Ada lah adik-beradik. Kau punca. Yang sulung umur apa? Yang sulung sekarang ni umur 55. Bayar baraim dah. Sebaya tahun 70. Tahun 70 betul. Mana dia lah yang rasa susah senang dulu masa ayah mula bawa kahwin dulu. Macam tu lah. Betul. Tapi kalau ikutkan, kalau ikut Nurul dia punya perangai tu, abang lah. Abang sekarang yang sulung tu memang garang gila. Kita orang ni takut dengan abang. Yelah, dia ganti. Dah ambil peranan. Dia sulung kan? Dia kepala. Macam mana dengan mak pula? Arwah mak ni dia bebel je kot. Dia tak garang. Tapi bebel lah macam tu lah. Dia biasalah mak kan. Ayah pula tak tahan dengan bebel mak. Dia biar garang dengan bebel. Tapi alhamdulillah lah atas ketegasan dia apa semua. Macam dia cakap lah kita nak kata macam itu tak lah. Tapi jadi orang lah. Jadi orang lah. Ketip lah kata orang tu. Okey dah. Okey, anda boleh call kami lagi 0395432000. Okey, antara mak dengan ayah, siapa yang lagi garang dalam keluarga anda tu? Okey, pagi di sini muzik terbaik, layan je. Okey, kita ada Hafiz. Hafiz. Ya, Hafiz. Siapa yang garang ni? Yang garang dua-dua, tapi kalau takut dua-dua dah takut sebab tapi dua-dua ada lain-lain lah kan. Ada lain-lain sebab takut dia. Kalau bapak saya ni dia memang pendiam tapi jangan sampai dia bercakap. Dia tak bercakap. Dia tahu-tahu sampai. Sampai. Biasa yang kalau sampai tu apa tu? Kalau tak tali pinggang, ekor ikan pari. Woi, ekor ikan pari. Ui, bahaya. Ketak bunyinya. Dia dekat basi gudang tu pelabuhan tu kan. Jadi tempat repair kapal. Ekor ikan pari jadi ada ikan-ikan masuk. Kalau orang buang air dalam dok tu kan. Jadi ada ikan-ikan masuk tu nanti kan. Ikan tu dah kutip nanti. Ada ikan pari yang besar-besar tu potong ekor dia. Buat balik dia keringkan. Ui, sakit. Benda tu jadi rotan. Asam pedas lah. Bukan. Ni ubat hutan. Asam pedas tu saya jadi asam pedas. Dia asam pedas. Jangan kejut harimau yang sedang tidur. Itu yang kena tu kan. Masalahnya tak tidur pun kena juga tu. Yang awak cakap mak awak penggarang tu, garang macam mana pula dia? Bila mak dia kalau mak ni buat berduit lah. Jangan kalau kita suruh dia simpankan duit, jangan minta. Memang tak dapat lah. Macam Naas satu. Macam Naas lah sebab dah pakai. Memang tak minta. Kau pakai dah. Jen pun cakap lah nak jen ke apa nak pakai. Memang tak dapat Jen. Memang mendapat lah. Okay, masuk awak memang dua-dua memang garang lah sebenarnya. Mak ayah memang garang. Dua-dua memang garang. Tapi mak dah pakai duit. Kalau bapak ni kalau dia tak, kau pun dah bagi mak nak minta balik. Yelah tadi kan dah bagi mak simpan. Duit kita kan kita nak pakai kan. Kau tak cakap itu kau bagi. Kau cakap mak ni duit. Semuanya ada tempoh matang. Kau kena bagi tahu. Cakap ni duit simpan tau. Dah cakap simpan. Tapi bila kita nak pakai tak boleh salah. Boleh lah kau patutnya pegang dulu. Bukan simpan. Simpan memang simpan lah. Itulah lain kali kalau nak suruh mak simpan, minta resit. Ada bukti. Kenapa minta resit? Bukan masuk dalam bank. Masa kena pajak Masa kena pajak. Okeylah, Hafiz, semoga happy dengan keluarga ya. Duduk orang tua ada lagi? Ada Alhamdulillah ada. Kita selalu jenguk-jenguk diorang, tanya khabar. Assalamualaikum. Okey Hafiz, jaga diri baik Assalamualaikum. Alright. Baik, itu dia. Okey. Istilah dia tu pegang dulu. Pegang dulu. Kalau simpan. Oh, simpan. Kalau pegang, nanti kalau nak pakai nanti kita minta. Dia boleh macam tu. Okeylah istilah macam tu dia punya ni dia punya kena betul dia punya tu. Istilah dia tu kena betul. Okey, call kami lagi 0395432000 antara mak dengan ayah, siapa yang lagi garang dalam rumah tu? Okey, boleh cerita dengan kami. Pagi di sini muzik terbaik. Layan aja. Baiklah, pemanggil terakhir antara mak dengan ayah, siapa yang lagi garang ni? Mazlan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul lah bapak kita garang pada mak. Betul lah tu. Betul lah, bapak kita ni tak boleh. Dia tak perlu marah, dia tak perlu cakap kuat-kuat pun. Dia pandang, dia senyumnya kita dah tahu lah. Ada salah kita buat ni. Dah tahu dah apa yang kita perlu. Menakal ke dulu bang? Diri daripada. Abang dulu menakal ke? Biasalah anak kedua kan. Sama anak nombor dua ni dia lain sikit lah. Betul. Anak dia nakal dia lain sikit. Saya boleh dengar kalau mak saya bebel tu tak ada, saya tak kisah pun.
mak bebel kan lantak lah. Mak ni bebel. Wah, langgar dia. Lantak kan mak kau. Yelah, mak kita bebel. Kita tahulah mak kita dia mulut je. Dia betul. Tangan buat apa dia jarang naik. Tapi kalau bapa kita ni dia dah mula cakap dengan bapa kau nak tahu apa kau. Tu jangan buat hal. Itulah saya anak nombor 2 juga kan. Memang selalu kena bedal lah dengan bapak saya. Kal yang paling teruk lah pernah buat. Okey, saya dengan kakak saya. Kakak saya dengan atas kakak saya dengan kakak saya masa kecil-kecil memang tangam lah. Memang tangam lah. Selalu cari bukan gaduh adik-beradik kan. Bila kita bergaduh bapaan dengan kakak kita, kakak kita biasalah kan. Dia mulalah angin lah. Mula dah bising. Bapak saya kalau dengar tu. Bingit kau jangan buat pasal. Dua-dua kena. Dia tahu. Selalu yang kena saya sebab saya selalu wahal. Bang, apa je yang pernah mendarat kat badan? Macam-macam bang. Macam-macam. Kalau saya di kampung dulu ganting ganting jambu air tu. Itu kalau kena tali pinggang. Tapi apa yang kalau kita fikir dulu banyak apa yang kita kena dulu. Tapi yang sebenarnya dia mengajar kita. Betul. Untuk hari ni kita baru nampak kan yang itulah dia kan. Saya ada satu kisah lah. Boleh cerita kan? Boleh. Masa tu saya dalam darjah 2, darjah 3 macam tu. Saya ada satu budak kelas saya ni. Dia sangat nakal tau. Nama dia Isyam. Saya tak ada buat hal dengan dia pun. Lepas tu dia suka kacau orang. Dia tarik koyak saya punya collar baju sekolah tu. Alamak, Saya pun baliklah mengadu dengan bapak saya. Saya cakap, ada budak ni. Dia kata, padahal saya dah buat apa tu? Bapak saya, aku hantar kau sekolah, suruh belajar, kau bergaduh apa? Dia bantai saya. Kita nak mengadu, nak suruh dia marah orang tu. Ayah marah orang sebab dia tak berani kat Isyam tu ke? Bukan. Dia salahkan anak dia. Dia tahu anak dia nakal. Kau hantar pergi sekolah, pergi belajar, kau pergi bergaduh apa. Bapak kita mesti marah kita punya. Apa pun jadi kau punya salah. Dia tak marah orang lain. Dulu punya style lain kan. Apa? Saya dia pukul. Tak ada yang kau pergi bergaduh buat apa. Dia macam tu. Betul lah tu. Okey, terima kasih bang. Habis sejatuh pakai baju round neck lah. Bukanlah. Kola dikikit. Mana boleh. Baju sekolah mesti ada kola. Kola. Okey, Abang Mazlan. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Alright. Assalamualaikum. Terima kasih. Itu dia. Tak pakai baju kola lagi. Bila dengar cerita tadi tu seram lah, teringat lah. Memang yalah, kita disiplin ni bukannya apalah kan. Sebab memang dulu kita dah diajar macam gitu. Betul. Jadi ada benda-benda yang kita rasa macam ni tak boleh ni. Bapak aku marah ni kalau buat macam ni. Sebab tu kalau kita pergi rumah orang pun memang kita tak boleh kalau mana kau datang duduk kat situ lah balik kau. Kau tak boleh nak pergi main kat rumah orang bergerak-gerak ke cawan nak pegang ke apa, tak berani tu. Nak minum sendiri nak pegang. Jangan ini kalau tiba-tiba dia macam pandang mata kita je, jangan ambil dulu lah. Jangan, tak berani lah. Tengok pergi lawan mata pula. Ingat tak ada. Sagam je. Katalah macam air macam mana, macam dia jengok je. Maknanya dia tahu ini jangan ambil. Biar mak ke apa ke kalau tumpah ni macam mana. Betul. Padahal tekak dah kering time tu haus tu. Tapi nanti dulu ke ni. Maknanya kita macam kena reading, kena agak yang ni, mata dia ni kenapa. Agak macam air tak boleh ambil ke ataupun jangan berdiri ke apa ke. Dia jangan cakap. Kita kena ambil tahu sendiri. Dia lagi ngeri bila pandang dia ngeling tu. Alamak. Habis kan pelaju. Kau siap lah kau siap. Betul kan? Kau siap. Dia gitu je. Dia tengok gini. Alamak. Tergeling. Cakap, ini apa ni apa yang tak kena tadi Apa tak kena tadi? tengok tak ada mood nak borau. Memang diam je. Tengok kadang-kadang kita mata tengok je anak orang main kan. Macam macam nak pergi main kan. Dia tengok kita gini. Gitu kan. Dia angkat kening sikit kan. Faham. Kita gini lah. Dia kemik kita. Itu yang tak sabar-sabar nak ajak balik. Sebab kalau kat rumah boleh main. Rumah orang tak boleh main. Mana kau datang duduk bersila, itulah dia. Nak balik, itulah tempat kau. Itu dia pegang ni. Tak kena. Dia resah macam kat mana tak kena ni. Okey lah, itulah dia kisahnya. Mak ayah kita walaupun dia orang garang ke apa ke marah kita kan, ada sebab dia mengajar sebenarnya. Pada mereka yang masih ada mak dan ayah, jenguk-jenguk mereka, tanya khabar mereka, betul. Gembira ke hati mereka. Ini peluang. Sebab kalau tanya orang yang dah tak ada mak ayah, mereka rindu benda ni. Betul lah. Selagi kita ada, saya tu kita jaga. Okey.
Baiklah, itulah dia cerita kita Baik, pagi di Sinar, muzik retro terbaik. Layan je. Tadi topik kan pasal mak ayah. Kita sekarang ni dalam studio pun masih lagi cakap pasal mak ayah juga. Sebab mak ayah Jeb macam mana kan, Abang Aim, saya punya macam mana kan. Tapi ada something yang Jeb nak cakap ke? Nak bawa dapat apa ke? Tak ada kaitan lah. Tak ada kaitan Okey, nampak ada temendung panjang kan. Sebab aku nak relatekan, nak sulamkan supaya dia tak jerk kan. Tak apa. Orang biasa dengan kau pun boleh lompat. Sebab bila dia dah tarik mak ayah, nampak macam ajak dia nak bagi tahu macam mana kan, sebab dia tak link kan, tak ada kaitan. Okey, link dia apa? Link dia apa? Tak ada link. Tak, kau nak cakap apa pasal apa? Aku nak cakap terima kasih pada orang sebab time-time macam ni orang tengah sarapan. Hari tu aku sarapan, satu anak beranak Im. Anak aku, wife, ada orang bayarkan table lah Im. Kita makan bukannya sikit tapi banyak. Tapi kau tak jumpa, dapat tengok orang tu? Dapatlah jumpa. Tapi rasa tak puas tu kan. Yelah. Bila macam aku segan dah makan banyak. Aku betul, seorang je pun kau dah tahulah macam mana makan kan. Lepas tu kebetulan ada dua anak. Dia pun tak sangka tu. Ada dua orang anak aku ada sekali makan. Lepas tu dengan Sari bawa balik main pickleball. Jadi makan. Yelah, kita kalau kita bayar tu kita makan okey je, makan apa pun kan. Kalau kita order kan. Jadi kita pun tak tangga ada orang nak bayar kan. Kau tak tapau baru-baru ni ke berlaku? Baru kejap lagi semalam agaknya kan. Sekali kejap lagi pergi jumpa, bang saya makan banyak bang. Tak apa kata. Bang, aduh bang. Borak lagi dengan dia lah, sempat kan. Sebab kita macam bila orang cakap dia dah bayarkan, kita pun resah kan, siapa pula yang bayar ni. Kita tak sempat nak cakap terima kasih. Lepas tu orang tu cakap bagi tahu je lah siapa bayar kan. Itu bang meja tu. Cakap tu betul tu. So pergi sekali. Pergi bang. Bang tak payah bang, saya makan banyak ni bang. Segan lah bang. Tak apalah bang, anak-anak semua makan. Tak apa makan no problem. Rupanya dia owner pickleball, dia ada court owner pickleball. Dia beritahu saya nak main pickleball, datang tempat dia lah. Kat mana? Mana? Saya pun lupa. Tapi mamat yang bagi tahu dengan kau tu kan, kena dah bayar dah cukup. Apa cerita tu dia tak tahu sangat. Taklah, saya lebih pandai cakap terima kasih. Yalah. Kan. Tapi bila kata dia punya owner pickleball, siapa entah nama dia. Cashier yang bagi tahu tu kan memang kena marah tu dengan orang tu. Nama pun tak ingat Nama Mizi. Okey. Baik. Terima kasih banyak kepada kan orang belanja kita. Segan gitu Iman. Betul. Moga-moga rezeki lah kan. Amin. Okey. Tahulah abang tu datang lagi bila? Tak adalah. Yalah, mungkin ada masa kita pula tolong dia bayar pula. Ingatkan maknanya nak bayar lagi. Tak adalah. Okeylah, pagi di sini muzik itu terbaik. Layan je. Saya rasa peribahasa ni dia dalam 2 in 1 rasanya ni. Okey, peribahasa yang saya pilih hari ni adalah semanis-manis gula berpasir juga, sepahit-pahit jadam menjadi ubat. Dia dah tahu ni. Tak ada. So walaupun nasihat tu nampak kau tahu kalau aku jawab kan tu betul pula. Walaupun nasihat tu nampak perit ataupun nampak tu, tapi sebenarnya dia ada kebaikan dia. Dah, biar aku jawab lah. Ya. So yang kau tahu tu aku bagi Jaim jawab. Maknanya benda ni apa pun benda baik pun tetap ada dia punya kelemahan dia. Keburukan ni jangan terus ingat buruk, ada baik dia juga. Macam itulah. Betul lah. Saya jawab bagi saya jawab. Semanis-manis gula berpasir juga, sepahit-pahit jadam menjadi ubat. Maksudnya pujuk rayu yang berisi tipu muslihat. Perkataan yang keras tetapi mempunyai nasihat. Kan tak ada kena-mengena. Tak ada. Langsung. Tak ada kena-mengena langsung. Kau cakap kalau kau bagi luar sikit lagi tadi memang tak, itu macam ya ke tak dia apa je. Aku takut nanti aku kena bedil. Kan sama aku cakap kau tadi. Dah biasa kena takut. Terus bagi jawapannya lah. Jawapannya? La ilaha illallah. Jawapannya adalah pujuk rayu yang berisi tipu muslihat. Perkataan yang keras tetapi mempunyai nasihat. Pujuk rayu Ustaz. Kadang orang cakap mulut dia ni manis, tapi sebenarnya dia tipu muslihat. Mulut mana ada tipu muslihat, tapi sebenarnya kalau kau tengok orang tu redik marah-marah, jangan kau ingat semua benda tak bagus. Rupanya ada nasihat dalam tu. Dia marah, nada tinggi, selit ketegasan dia. Kau tengok nada tone dia tu macam dia marah ni, tapi sebenarnya ada kebaikan yang dia nak sampaikan. Betul. Berbanding dengan pujuk rayu tadi cakap elok-elok apa, ada tipu muslihat. Tunggu kau percaya kena ngap. Betul lah. Manis macam gula tapi sebenarnya yalah, gula ni kalau manis bahaya, potong kaki. Itu penyakit.
Baik, satu kata kejap lagi. Pagi di Sinar, muzik letter terbaik. Layan je. Satu hari, satu kata. Silakan. Perkataan dia bantut. B-A-N-T-U-T. Okey, satu lagi tu ada terhalang oleh pembesaran. Itu terbantut. Bantut dengan bantut kan. Atau suatu usaha atau projek terbantut. Terhalang kan. Tapi bantut yang saya nak suka orang teka ni adalah menu. Alah, menu okey, saya tahu. Menu. Dia makanan. Dia tekul dalam menu lah. Ya, bagi saya jawab dulu. Roti. Bukan. Tom yum. Wow. Sedap. Thailand Bukan. Udon. Bukan. Lauk sambal Sambal. Yang tu nasi lemak. Sambal. Bukan. Pau. Bukan. Dia bukan sayur, dia tak berkuah. Dia bukan sayur, dia tak berkuah. Maksudnya dia kering. Nasi goreng. Dia tak berkuah. Keropok. Bukan. Lepas tu beritahu tak semua kedai makan ada menu ni. Oh, chicken cook rake. Apa? Chicken cook rake. Cook rake. Macam mana? Ayam masak merah. Yelah, chicken cook rake. Tak ada, bukan? Okay. Oh, kau tak biasa dia kau tu tak? Bukan. Chicken red fries. Nasi ayam. Daging merah. Daging mana? Dagingnya mana? Meat red. Fried. Okey. Sabar. Sebab pendengar ni dah mula dah teka-teka ni. Pendengar, inilah. Takkan. Bubur. Bukan. Dia bukan dessert. Bukan dessert. Tapi berasaskan. Bukan berasaskan sama. Dia ada pedas lah. Ada pedas? Dia ada pedas. Kari? Bukan. Tapi bukan kuah. Kering Dia kering Dia kering. Ada cecah. Ada kering, ada cecah. Lontong bukan. Kedai mamak jarang ada ni. Tapi sekarang ni lah bila dah ada kadang-kadang mak ada orang Melayu lah apa semua. Dia buat lah. Jarang. Sambal belacan. Tapi jawab ni betul dah. Kau balas tu. Sambal belacan. Tak apa. Dah. Aku dah lah. Pedak aku. Ubi rebus. Salah. Dah, jawapan dia ikan bakar. Ikan bakar. Aduh. Ikan bakar. Mamak tak ada buat ikan bakar. Sedap je. Ayam asam tu betul je. Ikan bakar. Makan tahu juga. Ikan merkuri apa? Ikan? Merkuri. Tak tahu. Dia ikan sardin. Ikan sardin. Dia sardin. Makarel. Bukan merkuri. Merkuri yang dalam raksa tu. Ya. Merkuri. Ni makarel. Ikan makarel kot. Makarel lah. Macam ikan sardin. Ikan sardin lah. Merkuri enjin boat lah. Mercury. Makarel. Itulah. Makan kita tak sambut tu awak jaga. Sebab saya makan kat Korea tadi ikan makarel tu. Bapa sedap gila. Sardin lah tu. Macam sardin tapi bukan sardin. Bukan sardin. Tapi kalau nak beli sardin pun ada dua tiran. Dia satu ikan. Sekarang dah 3 lah Mercury tu. Bukan. Tak ada. Itu belum di-brand. Belum dijadikan produk. Itu salah cakap. Okey lah. Pagi di sini muzik letter terbaik. Layan je. Fakta. Silakan Baim. Okey. Seorang lelaki bernama Mao Zedong. Dia tidak pernah memberuh gigi dia semua hidup dia. Oh ya. Sebaliknya, dia akan mengunyah daun teh mentah untuk membersihkan giginya dengan berkomor dengan air teh juga. Ada orang buat macam tu apa dia punya ni mana ada khasiat dia. Ada khasiat lah. Dia punya daun teh. Sebab ubat-ubat gigi ni kemudian macam tumbuh-tumbuhan tu dia dulu. Dia dulu betul lah. Biasa herb ni kan. Yalah, ini taman bila pula kan Baim kan. Faham. Kawan saya dia tak gosok gigi. Bila bercakap daun teh mati. Pokok-pokok sekeliling. Sekarang dah macam-macam ubat gigi ni. Kau tengok dekat ni, dekat TikTok ke keluar apa, dekat ni, dekat macam-macam lah. Tapi biarlah kalau boleh nak beli-beli tu biar ada kelulusan dia. Sebab kita tak tahu ingredient dia tu dalam tu kan. Kandungan dia tu. Ada yang tadi sebab tu saya kalau kadang nak beli barang, kalau tak ada, yelah bukan cakap apa kan, kita takut kadang-kadang sumber betul. Barang-barang dia pakai. Betul. Kan kalau tak ada logo apa halal ke halal ke kita betul. Nak pakai pun yalah was-was kan. Ada viral tadi dekat dalam TikTok kan, orang kecoh beli pakai sikit je lepas tu menjadi berkilat putih. Bahaya chemical. Lagi pula ni kalau yang jenis-jenis ubat-ubat makan ni. Ubat makan janganlah. Ray tengoklah saya yang stevia tu berapa tahun
saya buat research tak guna-guna sebab saya takut tu. Itu bukan terbukti. Kau takut apa? Itu kau dah memang tarik je. Bukan. Maksudnya stevia tu memang terbukti. Tapi kita nak beli produk tu pada siapa? Ya. Okey, saya nak cari madu. Semua okey. Tapi kalau kau salah beli, rupanya tak ibu gula. Betul. Jadi stevia tu maksud saya kita nak kat gula, tapi rupanya kalau ingredient dia, sumber kandungan dia rupanya ada gula. Bahaya. Sama kita makan gula. Makan gula. Jadi nak make sure yang ada kelulusan KKM. Maksudnya kelulusan KKM tu bukannya apa? Maksudnya kalau kau apa yang kau declare tu dia dah masuk lab lah. Dia dah masuk lab lah. Kan. Lepas tu halal lagi penting lah kan. Sebab itu benda makan, benda betul. Minum. Gula dia memang datang daripada tebu. Tapi sebenarnya kalau dia kata non sugar tu pun, dia kata yang ni bukan stevia tapi pemanis juga. Gula memang ada macam-macam. Dia datang daripada jagung, datang daripada betul lah. Tapi still gula masih lagi gula. Tapi kebaikan dan keburukan dia tu ada. Dia macam tu. Okeylah, pagi di sini muzik dia terbaik. Layan je. Baiklah, dah. Last dah. Dah habis dah. Habis dah? Habis dah, Jeb. Sekejap je, Jeb. Aku kat rumah pun tak tahu. Lagu 10. Memanglah tidur baring memanglah macam tu kan. Tak, tidur dia. Kisah dia. Tengok ketingkat bila hujan nak berhenti. Okey, faham. Ni ambil peluang lah. Basuh baju ke apa kan. Sekarang ni tengah terang ni kan. Sebab baju ada 3 hari jemur tak kering-kering, Baim. Sekarang dah ada dryer ni. Pergi Robi lah. Robi lah. Sebab baju tu yang dah sidai tu sebelum hujan-hujan berlakunya ni. Bila kau masuk? Takkan lama kan. Kau sendiri dapat tak, maksudnya cuaca dia macam ni lah macam sekarang ni. Lepas tu kau fikir balik Tak, dia cuaca dia macam ni. Sekadar macam ni sekarang. Dia ada cahaya kan. Basuh. Lepas tu beli dryer ni sekarang. Senang. Dryer Kalau tak beli pun dekat Dobi ada. Pergi dryer je. Pergi dryer je. Habis Jeb cerita dia. Jeb tanya saya, dryer berapa ringgit pakai? Tak pernah pergi Dobi je. Saya tak pernah guna. Tak pernah guna. Sebab kat rumah ada mesin kan. Betul lah dulu. Yelah tu. Sama je nak rasa pergi Dobi saja. Main. Jom tengok rasa macam feel nak pergi Dobi kan. Tu lipat baju atas meja. Ya saja. Dia almost setengah jam tau kalau kita almost 1 jam kalau kita buat basuh dan juga dry sekali. 20 minit Kalau sekarang kita tengok trend kedai Dobi, dia akan letak dekat dengan kedai makan. Yelah. Orang boleh menunggu. Kedai mamak apa semua kadang. Yang ada orang buat kadang tempat dalam tu ada kafe. Pernah tengok? Dalam ada kafe. Lepas tu ada orang buat kopi-kopi, ada makan ringan-ringan lah. Tak ada. Baik konsep dia. Nak invest? Tak ada. Tak, maksudnya konsep tu bagus lah sementara orang menunggu kan. Betul? Ya betul lah. Sama juga macam kedai car wash. Mesti ada kedai makan, nanti dia akan buat dekat sebelah sementara lah sedang menunggu tu. Parking kereta. Dia sebenarnya mau tu nak parking lah. Sebenarnya mau ada tempat nak parking. Okeylah. Pagi di Sinar, muzik retro terbaik. Layan je. Assalamualaikum.